Saya tak puas hati. Saya tunggu sini lama tau. Saya memang tak puas hati. Sebab apa saya tak puas hati? Sebab bos awak buka kedai dekat sini dengan harga-harga yang murah macam ni. Awak tengok macam mana saya tak puas hati. Awak tengok set APFC yang combo tu. Dah lah RM16.9. Set family RM49. Tu set jimat apa semua tu. Ni alat kad ni RM3 lebih je. Tak ada jadi bos. Sabar bang, sabar. Bawa sabar bang. Tempat lain mahal tau. Kenapa tempat awak murah ni? APFC ni tak silap saya Amir Raja Lawak kan? Betul. Cuba bawa sabar bang, cuba sabar, bawa tenang. Kalau ada masalah cuba boleh bincang. Tak, saya nak bincang ni dengan bos awak, dengan supervisor. Supervisor mana? Mana supervisor? Supervisor saya on the way bang. Dia on the way mari ke sini. Dia on the way mari sini bang. Oi, tak boleh jadi bos, tak boleh jadi gini. Ada ke nak buka kedai APFC ayam dekat Jalan Penjara ni? Sabar. Dah lah. Sekejap. Tak boleh jadi ni popcorn RM9, Blue Lemon RM3.5. Loh. Macam lama lagi ke? Dia ada kat sini lagi ni. Dia mengamuk-mengamuk ni. Ni yang Melayu. Nak niaga murah-murah begini. Nak settle macam mana? Siapa? Saya tengah cakap dengan manager saya bang. Suruh dia datang sini, saya tunggu. Manager saya on the way ke sini. Boleh. Siapa nama? Nama saya Omar bang. Omar? Saya main bola ke dulu? Tak, saya staff kat sini je bang. Orang Pakistan ke? Tak, orang Malaysia bang, original Malaysia. Suruh dia cepat sikit datang, saya tak kira. Dah lah lambat macam Liverpool. Liverpool. Cepat sikit Baik bang. Entah apa-apalah customer macam ni. Apa benda niaga? Boleh pula buka APFC ni, buka kedai kat sini. Dah lah barang-barang murah-murah. Ayam murah, siapa dia? Murah sangat. Tak ada jadi, aku tunggu juga supervisor dia. Lah ni semua barang-barang ekonomi naik belaka, dia boleh pula jual murah. Apa benda? Ngaruk Melayu ni aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya bang, ada apa masalah ke? Saya supervisor kat sini. Wah, awak supervisor kat sini Ya, saya. Nak tanya, memang betul ke APFC ni bakal dibuka? Ya bang, insyaAllah dalam masa terdekat ni. Oh. Siapa nama awak? Nama saya Khadijah. Abang boleh panggil saya Katie. Khadijah Katie? Ya. Katie? Ya, saya. Cuba pejamkan mata. Bayangkan wajah Wabon. Apa ni? Katie, Wabon nak Katie boleh?